الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu daripada kamu berbuat adil dan kamu berbuat baik serta berlaku adil kepada orang-orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu kerana pegangan agama kamu dan tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Allah Ta'ala sebut dua syarat. Kita boleh pakat orang kafir. Yang pertama, dia tidak lawan kita kerana pegangan Islam kita. Kerana kita pegang dengan Islam, kalau dia lawan kita tak boleh. Dia tidak lawan kita kerana agama kita. Yang kedua, dia tidak halau kita keluar daripada kampung halaman kita. Maka boleh kita pakat dengan dia. 3. Yang keempat, dalam peristiwa hijrah, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar upah seorang laki-laki yang kafir menjadi penunjuk jalan. Nama dia Abdullah bin Uraiqid. Nama Abdullah juga dia ni pun. Dia jadi penunjuk jalan. Dia ni tak beriman. Kenapa Nabi tak upah orang lain? Soalnya kenapa? Allah Ta'ala tak kirim malaikat supaya malaikat tunjuk jalan daripada Mekah ke Madinah, ataupun Allah Ta'ala atas mari buruk supaya peristiwa Isra' dan Mi'raj naik atas buruk cungki orang hambak pun tak ada. Tapi kenapa Rasulullah dengan Abu Bakar upah orang kafir? Nak ajar kita lah. Nak ajar kita bekerjasama dengan orang kafir dalam perkara baik, tak ada masalah. Sehingga dengan pertolongan yang diberi oleh Abdullah bin Uraiqid, akhirnya Nabi berjaya sampai ke Madinah dan tertegaknya negara Islam di Madinah. Ini dalil. Dan pernah berlaku seorang kafir nama Qazman. Dia ni perang sekali dengan sahabat Nabi. Dia tidak Islam. Dan dia telah berjaya membunuh 3 orang musuh. Dia bunuh musuh 3 orang. Dia kafir juga. Dan bila berita ni sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah memberi pertolongan kepada agama ini melalui perantaraan lelaki yang tidak beriman. Ini hadis Sahih Bukhari, bukan hadis dhaif. Dan pernah berlaku dalam satu peperangan, Nabi pinjam 100 baju besi dan juga jumlah senjata yang banyak daripada Safwan bin Umayyah. Waktu tu Safwan masih lagi kafir. Dia ada baju besi banyak, ada senjata banyak. Nabi nak perang lawan orang kafir, pinjam baju besi dia, pinjam senjata dia. Nama dia Safwan bin Umayyah. Tak ada masalah. Dan ketika Nabi balik daripada Taif, bila Nabi balik daripada Taif, orang Taif kejar Nabi, orang Taif lontar Nabi, orang Taif tak terima dakwah Nabi. Mereka cerita bila Nabi balik, nak masuk Mekah, orang Mekah tak benar. Orang Mekah nak bunuh. Lalu Nabi bertahaluf, Nabi bekerjasama, Nabi minta pertolongan daripada seorang pemimpin Quraisy di Mekah yang bernama Mut'i bin Adi. Lalu Mut'i bin Adi bagi perlindungan kepada Nabi. Dia bawa anak laki-laki dia dengan senjata iring Nabi sampai ke Mekah. Dia bagi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dalil bahawa tahalluf yang kita buat tak ada masalah. Mut'i bin Adi mati sebelum daripada berlaku peperangan Badar. Kita tahu dalam perang Badar, umat Islam mencapai kemenangan. 70 orang tentera Quraisy mati dan 70 orang kena tawan. Nabi bincang dengan sahabat dia, tawanan perang nak buat lagu mana? Sina Umar kata kita bunuh habis. Sina Abu Bakar kata kita bagi peluang. Orang yang boleh tebuh, kita bebaskan mereka. Yang tak ada wang nak bayar tebusan, hak ada kemampuan mengajar, membaca, menulis. Membaca dan menulis pada anak-anak orang Islam, kita suruh dia mengajar baca nulis, siapa tempoh tertentu, kita bebaskan dia. Nabi terima pandangan Sayyidina Abu Bakar.
Dan Nabi bersabda, "Lau kana al-Mut'im ibnu Adiyyin hayya, thumma kallamani fi haula'in natna, la taraktuhum lah." Nabi kata, kalulah Mut'im bin Adi hak tolong aku dulu, kalau dia tu masih hidup dan dia mari berunding dengan aku, kecek dengan aku, supaya aku bebaskan tawanan perang Badar ini tanpa apa-apa bayaran, nescaya aku akan seruh urusan ini kepada Mut'im bin Adi supaya ia dibebaskan tanpa apa-apa bayaran. Kerana aku terhutang budi kepada Mut'im bin Adi. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita kata tahallul tu tak boleh? Boleh, bukan tak boleh. Amba dengar dalam YouTube Haji Kokak baca kitab. Dia baca kitab, ia lemahnya dalam kitab tu ayat tahallul boleh, dia ayat tak boleh. Dia kata tahallul hak dengan MCA boleh, hak dengan DAP tak boleh. Ni yang nak baca, dia baca kitab. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, yajuzu al-isti'anatu wal mu'awanatu bi syartaini. Ahaduhuma an yakuna bil muslimina killatun aw ihtiyajuna ilaihim walau li nahwi khidmatin, wa yakuna bil musyrikina kasratun aw quwwah, wa sanihima an yu'lama min al musyrikin husnu ra'yin fil Islam wa mailun ilaih. Harus boleh kita minta tolong dan tolong menolong dengan orang kafir dengan dua syarat. Pertama, orang Islam sikit ataupun kita orang Islam berhajat kepada pertolongan mereka, pertolongan orang bukan Islam. Dan orang musyrikin itu banyak ataupun kuat. Itu satu. Yang kedua, kita tahu orang musyrikin itu elok pandangan dia tentang Islam dan baik pandangan dia tentang Islam. Boleh. Dia kata ni, dia syarah mana kata MSF ini, dia kata untuk MCA, UMNO, MIC. Bukan untuk Pakatan Rakyat dan DAP. Siapa dia ayat dia lagu tu? Dia baca pandangan Imam Abu Hanifah, yusta'anu bil musyrikin wa yu'awanunahu 'ala al-itlaq. Kita boleh minta tolong orang musyrikin dan tolong menolong dengan mereka secara mutlak. Apa kata Abu Hanifah? Jadi Imam Abu Hanifah kata boleh. Dia pergi syarah kata tak boleh. Baca kitab Abu Hanifah. Dia baca ni kitab fiqh alal mazahibil arba'ah yang saya mengajar di pondok saya. Inda dha'fina wa adami dha'fina mata kana hukmul Islam huwa al-ghalib al-jari alaihim, fa in kana hukmul syirk huwa al-ghalib kuriha. Jadi baca kitab di syarah kau lain. Wah lagu mana? Dia baca pandangan ulama-ulama. Wala yajuzu wala yanfuzu amanun yadurrul muslimin walau minal imam. Tak boleh, tak lulu, tak harus perjanjian keamanan yang memudaratkan orang Islam. Apa dia syarah lah. Perjanjian keamanan yang memudaratkan orang Islam, dia kata seperti perjanjian tahaluf PAH dengan DAP kerana apa ni sanggup terima Lengguan jadi Perdana Menteri. Dia syarah. Bila PAH terima Lengguan jadi Perdana Menteri? Bila? Kita nak tanya bila? Bila PAH terima? Dia kata DAP akan jadi Perdana Menteri. Ini semua fitnah. Kita kalau nak kecek pelawak, malu kau serban tak apa dah. Tak saya malu kau benda lain pun, malu kau serban sendiri tak apa dah. DAP nak jadi Perdana Menteri macam mana? Dalam pilihan raya yang lalu, DAP tanding 47 kursi. PAH tanding ni parlimen 66 kursi. Keadilan tanding 95 kursi. Kalau DAP benar belakang 47 dengan 66 ni mana banyak?
Dia ingat Azmi Ali tu Cina. Jadi jangan kita fitnah begitu. Kita tak pernah setuju pun. DAP pun tidak pernah minta untuk jadi Perdana Menteri. DAP sendiri pun sebut dia setuju Nur Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tu DAP kata. Kita tak kata siapa lagi kita. Tu DAP kata. DAP sendiri kata dia nak ke Nur Ibrahim. Apa yang kita pakai serbai kata. Dan ni. Apa nak wui ke DAP jadi Perdana Menteri. Nak wui Guain jadi Menteri. Siapa dia main rakyat kita? Kita nak tanya. Siapa dia main rakyat? Tak boleh kecek pelawak ni, tak boleh. Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Sahih Bukhari dan Muslim. Iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata beringat, mu jangan kecek pelawak, Nabi sebut. Jangan kecek pelawak. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Kerana kecek pelawak ni akan membawa kepada jahat. Memang kecek pelawak ni jahat, tak kira siapa kalau bakal serbai kau jahat. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Jahat ni membawa kepada neraka. Ni Nabi sebut ni. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Sentiasa seorang itu bohong dan sentiasa melakukan pembohongan, sentiasa kecek pelawak sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang pembohong. Tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang beriman, takutlah kepada Allah dan kena duduk sekali dengan orang yang benar. Jangan duduk sekali dengan orang kecek pelawak. Orang tua-tua besar dia kata si akak, si nahung gelamu ikan duri bercakap bohong lama-lama mencuri. Jadi dia kata bila DAP jadi Perdana Menteri ini memudaratkan kepada orang Islam, ini mudarat. Maka haram sokopah. La ilaha illallah. Dia kata apa dia jatuh hukum. Dia ambil Nahruano ni. Siapa dia nak latih Guain jadi menteri? Siapa dia nak latih Guain jadi Perdana Menteri? Di Perak dalam pilihan raya yang lalu, DAP benar 18 kursi. PKA benar 7 kursi. PAH benar 9 kursi. Hak jadi menteri besar DAP ke apa? Tu hak tentu tu. Jadi kecek biar ada fakta. DAP 18. PKA 7. PAH 9 kursi ya. Hak jadi menteri besarnya PAH. Lepas tu dia kata, PAH diperkuda kayu ke oleh DAP. Perkuda kayu mana kita menang, kita jadi menteri besar, kita menang ni ya. Tak pelik ke dia? Dia kata PAH jadi alak DAP. Dan ni, kalau kita alak DAP, kalau kita menang 18, DAP menang ni dia jadi menteri besar tu, bagi alak. Ni alak pun tak tahu. Gapo kat mana alak? Alak ni apa alak? Jadi haram sokong PAH. PAH ni parti Islam jadi haram sokong PAH. UMNO tolak uduk wajib sokong UMNO. SCM beruk pun tak percaya. Tak pelik kan? Padahal Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Nabi sebut akhir zaman ni hadis panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman
Huzaifah ibn al-Yaman ni, dia ni cerdik. Dia kata, kanan nas yas'aluna Rasulullah anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Fakultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadha al-khair, fahal ba'da hadha al-khair min syarrin? Qala na'am. Qultu wa hal ba'da dhalika asy-syarri min khairin? Qala na'am. Wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala qaumun yahduna bighairi hadyi, ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fa hal ba'da dhalika al-khairi min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwab jahannam, man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah, sifuhum lana. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atan wala imam? Qala fa'tazil tilka al-firaq kullaha walau an ta'adda bi asli sajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis sahih Bukhari. Huzaifah kata, orang ramai pergi jumpa Nabi, tanya benda comel, tanya kebaikan. Aku pergi jumpa Nabi, tanya benda jahat. Pelik sikit. Bapa aku tanya benda jahat? Makhafata an yudrikani. Kerana aku bimbang, takut aku terbuat benda jahat apabila aku tak tahu. Sebab tu kita kena tahu. Kena tahu dasar pah lagu mana, dasar amnu lagu mana. Bila kita tahu, kita buat hukum qasir. Mana? Jadi kena tahu, baik pun kena tahu, jahat pun kena tahu. Jadi kata Huzaifah, orang tanya Nabi tentang benda baik. Aku pergi tanya Nabi benda jahat. Bukan nak buat. Makhafata an yudrikani. Kerana aku bimbang takut buat benda jahat. Takut buat benda jahat kerana aku tak tahu. Lalu aku tanya Rasulullah. Aku kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami dulu jahiliyah. Kami dulu jahat masa jahiliyah. Duduk dalam kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Allah Ta'ala bawa kebaikan kepada kami. Kami terima Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Kami nak tanya lepas pada baik kami terima Islam ni, akan berlaku kah masa manusia akan berada dalam jahat pula? Qala na'am. Nabi kata ya. Qultu wa hal ba'da dzalika asy-syarri min khairin? Lalu aku tanya, lepas pada jahat adakah berlaku manusia duduk ala kebaikan pula? Qala na'am. Nabi kata ya, ada. Wa fihi dakhanun. Tapi kebaikan yang kedua tu ada padanya kekeruhan. Qultu wa ma dakhanuhu? Lalu aku tanya, apa dia kekeruhan itu? Qala qaumun yahduna bighairi hadyi, ta'rifu minhum wa tunkir. Iaitu ada kaum yang tak mau kepada petunjuk aku, kata Nabi, tetapi kamu masih mengenal mereka dan kamu tak ikut mereka. Qultu, aku tanya lagi, fahal ba'da dzalikal khairi min syarri? Lepas pada baik yang dikatakan ada kekeruhan, apakah akan berlaku keburukan? Qala na'am. Nabi kata ya, akan siapa masanya? Du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa dia menyahut seruan tersebut, dia akan dihumbangkan ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Lalu Huzaifah kata, aku tanya Rasulullah, tolong royak pada kami, lagu mana sifat orang ajak manusia terjun neraka ni? Qala, lalu Nabi bersabda, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Nabi, mereka itu warna kulit serupa warna kulitmu dan bercakap bahasa serupa dengan bahasamu juga. Dalam kitab Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani disebut maksud hum min jildatina ialah min qaumina wa min ahli lisanina wa millatina. Artinya orang itu adalah kaum kita juga. Kecek bahasa serupa kita juga. Dia mengaku Islam serupa kita juga. Tapi ajak orang terjun neraka. Ajak sokong bagai sesak. Ni ajak terjun neraka. Tu Nabi sebut. Lalu, Qultu, Huzaifah kata, aku tanya Nabi. Fama